Selamat datang ke sesi kupasan kita. Pernah tak anda terfikir, kenapa cukai barangan dan perkhidmatan, GST tu, yang dah mansuh lama dah, 2018 lagi, tapi sampai sekarang masih jadi buah mulut orang. Kat kedai mamak, media sosial, malah dalam perbincangan dasar negara pun ada lagi. Macam hantu cukai lah, kan? Dah 7 tahun, tapi tak hilang-hilang. Jadi hari ini, kita nak cuba rungkai sikit fenomena unik ni. Kita akan tengok sumber-sumber anda, ada beberapa kertas analisis, kajian. Kita nak faham apa sebenarnya di sebalik perbualan yang tak habis-habis ni. Dari sudut psikologi, ekonomi, budaya. Kenapa benda yang dah tak ada, boleh jadi begitu hidup lagi dalam kepala kita? Ya, itu yang menariknya kan. Macam mana satu dasar cukai yang dah terkubur boleh terus pengaruh cara kita pandang isu semasa, cara kita berdebat. Kita akan lihat nanti macam mana gabungan memori kolektif kita, tekanan ekonomi sekarang ni dan sikit sebanyak drama politik lah kan. Semua ni buatkan GST tu macam sentiasa relevan dalam fikiran orang ramai. Okey, bagus. Mungkin kita boleh imbas sikitlah cerita GST ini secara ringkas. Untuk refresh memory semua, ia diperkenalkan bila? April 2015 kan? Kadar masa tu 6%. Ganti sistem SST lama. Betul. Tujuan asal dia nak modernkan sistem cukai kita, nak tambah hasil kerajaan masa tu memang naik kan, sampai 41.2 bilion tahun 2016. Dan juga nak tingkatkan ketelusan sebab cukai tu nampak jelas. Satu lagi nak hapuskan cukai atas cukai atau kesan latar tu dengan mekanisme kredit cukai input ITC. Tapi hayatnya tak panjang lah. Dimansuhkan Jun atau September 2018 macam tu. Ya, antara Jun ke September 2018 proses dia. Sebab utama memang bantahan awam lah. Isu kos sara hidup beban kepada B40 tu. Iaitu kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Dan ia juga janji utama PRU14 masa tu. Jadi Malaysia ni unik sikit. Kita satu-satunya negara yang patah balik dari GST ke SST. Okey, jadi persoalan besar dia, kenapa hantu GST masih menghantui? Macam tak logik, benda dah tak ada, tapi orang masih cakap pasal dia. Satu faktor yang agak dominan ialah apa yang sesetengah penganalisis panggil sindrom cukai hantu, phantom tax syndrome. Maksudnya, ramai orang mungkin secara tak sedar banding harga barang sekarang dengan harga zaman GST. Walaupun cukai tu dah tak ada. Kadang-kadang kenaikan harga tu sebab lain, inflasi global ke, kos bahan mentah naik ke. Tapi orang terus kaitkan dengan dulu zaman GST tak macam ni. Faham. Macam satu benchmark dah terbentuk di dalam kepala. Ya, dan ini diperkuatkan lagi dengan bias psikologi, nama dia rosy retrospection. Kecenderungan kita nak ingat masa lalu tu lebih indah dari realiti sebenar. Jadi zaman GST tu mungkin nampak lebih baik sekarang berbanding masa kita lalui dulu. Ironi betul kan? Dulu orang marah sebab nampak sangat cukai 6% tu kat resit. Ketelusan tu dikritik. Sekarang ada pula yang puji aspek tu. Sekurang-kurangnya kita tahu berapa cukai kita bayar katanya. Banding dengan SST yang macam tersorok sikit dalam harga akhir. Betul tu, sudut pandang ekonomi tingkah laku atau behavioral economics pun boleh bantu kita faham sikit kenapa kita macam terperangkap dalam perdebatan ni. Teori prospek oleh Kahneman dan Tversky tu relevan. Pemansuhan GST tu jadi macam satu titik rujukan. Lepas tu ada loss aversion. Rasa sakit atau rugi bila hilang ketelusan GST tu mungkin lebih kuat kita rasa berbanding rasa lega bila GST dimansuhkan. Macam hilang RM10 tu rasa lagi teruk dari seronoknya dapat RM10 percuma. Macam itulah analogi mudah dia. Okey. Jadi kehilangan sesuatu tu lebih berbekas lah ya? Ya, ada kecenderungan macam tu. Lepas tu, kadar 6% tu sendiri jadi macam anchor atau sauh, anchoring bias kita panggil. Jadi bila ada perbincangan pasal cukai baru, kadar baru, 6% tu macam menghantui, sentiasa jadi perbandingan. Dan lagi satu, availability heuristic. Sebab isu GST ni dulu penuh emosi, marah, risau, bantahan. Jadi, ia sangat mudah
tersedia dalam memori kita. Senang sangat nak teringat balik. Ini buatkan ia rasa lebih relevan dalam perbincangan sekarang. Walaupun mungkin secara logik dah tak patut jadi fokus utama. Menarik tu penjelasan dari sudut psikologi dan tingkah laku. Okey, kita beralih sikit pada sistem yang ada sekarang, SST. Apa peranan dia dalam menghidupkan GST ni? SST yang kembali ni kan? Kadar dia 5-10% untuk jualan, 6-8% perkhidmatan. Kutipan hasil pun jauh lagi rendah. Apa angka dia tadi? 18 bilion setahun banding dengan 41.2 bilion GST dulu. Jauh beza tu. Liputan perniagaan pun lagi kecil kan? Betul. Angka tu anggaran kasar tapi memang jauh lebih rendah. Isu teknikal utama dengan SST, macam kita sebut sikit tadi, ialah ketiadaan mekanisme kredit cukai input ITC. Ini buka balik pintu kepada risiko kesan lata, cascading effect. Cukai dikenakan berlapis-lapis dalam rantaian bekalan. FMM pun baru-baru ni ada suarakan kebimbangan bila SST diperluaskan ke logistik, pembelian mesin, kos perniagaan boleh naik sebab cukai terbenam tu tak boleh tuntut balik. Jadi, bila harga barang naik bawah SST, walaupun mungkin sebab kesan lata ni, orang senang je nak tuding jari. Zaman GST dulu tak macam ni. Padahal GST pun ada isu dia sendiri, kan? Ya. Jadi perbandingan tu tak semestinya adil tapi mudah dibuat. Dan pasal persepsi ni, kajian MIA tahun lepas tu macam mana? Yang kata 74% responden pilih GST berbanding SST sekarang. Kajian tu memang menarik perhatian. 74% tu angka yang tinggi. Boleh jadi sebab nostalgia, macam kita cakap tadi, atau mungkin juga pemahaman orang dah berubah sikit. Dulu nampak GST tu beban, sekarang mungkin ada yang nampak ketelusan dia tu sebagai satu keadilan. Manakala SST, walaupun nampak mudah, tapi sebab kurang telus, ada yang anggap macam kurang adil atau menipu sikit. Tapi pandangan ni mungkin tak dikongsi semua orang kan? Macam komuniti perniagaan, PKSS contohnya. Mungkin tak semua. Setengah PKS mungkin lebih suka SST sebab dari segi operasi nampak lebih ringkas, kurang kerenah nak file tuntutan ITC bagai. Tapi persoalannya, adakah kesederhanaan tu berbaloi dalam jangka panjang kalau kos tersembunyi akibat kesan lata tu sebenarnya ada dan menaikkan kos input mereka? Itu perbahasan lain pula. Betul juga tu. Dan ayat sekali, tak boleh lari dari aspek politik lah kan? GST ni macam dah jadi bola tanggung. Memang dah jadi macam tu. Pembangkang guna isu ni untuk tunjuk masalah fiskal kerajaan sekarang. Kerajaan pula tepis ingatkan balik kenapa GST dulu dimansuhkan. Kita nampak kan kenyataan PM Anwar Ibrahim baru-baru ni tolak cadangan nak bawa balik GST buat masa ni. Tapi dalam masa sama, ada juga suara-suara lain macam dari Ketua Pemuda UMNO yang gesa kaji balik GST. Jadi, ia sentiasa ada dalam arena politik. Okey, sebelum kita rumuskan, ada satu lagi aspek menarik disebut dalam sumber, aspek budaya dan ujian kedai mamak. Apa cerita tu? Ya. Ada pemerhati sosial kata orang Malaysia ni ada sikit kecenderungan untuk bernostalgia tentang benda yang kita pernah rungutkan dulu. Macam GST inilah, dulu kita rungut, sekarang macam dah jadi sebahagian naratif. Dulu lagi bagus. Macam lawak tapi ada benarnya sikit. Ujian kedai mamak tu pula satu konsep menarik pasal komunikasi dasar awam. Ideanya, kalau kebaikan satu dasar baru tu tak boleh diterangkan dengan mudah, sampai pakcik kat kedai mamak pun boleh faham dan yakin kenapa ia lebih baik dari GST, maknanya cara kita komunikasikan dasar tu mungkin tak cukup membumi atau tak cukup berkesan lah. Kena lebih mudah difahami orang biasa. Menarik. Jadi kalau kita nak simpulkan kenapa kita masih bercakap pasal GST, jawapannya nampak macam berlapis-lapis lah kan? Bukan isu ekonomi semata-mata. Ada psikologi, memori kolektif kita, cara kita nilai ketelusan lawan kesederhanaan, dan sudah tentu permainan politik. Pemangsuhan GST itu sendiri dan realiti hidup bawah SST sekarang secara tak sengaja macam buat sesetengah orang rindu balik kat GST pula. Tepat sekali. Kupasan kita hari ini tunjukkan betapa kompleksnya nak cari satu sistem cukai yang bukan saja cekap dari segi ekonomi tapi juga boleh diterima dari segi psikologi dan politik oleh masyarakat Malaysia yang pelbagai ni. Jadi persoalan terakhir untuk anda fikirkan, adakah perdebatan yang tak berkesudahan pasal GST ni sebenarnya cerminan kesukaran kita di Malaysia ni nak cari keseimbangan sistem cukai yang paling ideal, atau
Adakah kitaran rungutan, nostalgia, perdebatan ni sendiri dah jadi sebahagian daripada ciri unik negara kita, sesuatu untuk kita renungkan bersama?